Gulai lemak putih cendawan sisir dipadukan dengan kangkung memang sedap. Lain dari yang lain. Kena cuba yang ni. Masaknya pun senang aja. Kak Em bubur cili merah, cili padi, cili hijau, ikan bilis, bawang, bubur serai. Biar dia mendidih dulu. Kemudian masukkanlah santan. Santan tu biarlah betul-betul pekat. Masuk garam. Kemudian boleh masukkan cendawan tu. Cendawan tu Kak Em basuh betul-betul. Rendam dulu biar dia kembang. Nak masak ni biar cendawan tu lembut. Kemudian bolehlah masukkan kangkung. Kak Em masukkan kangkung dengan cendawan ni lain dari yang lain. Masuk dia punya batang dulu. Kemudian masukkan kangkung. Boleh jadi lauk yang special untuk berbuka puasa hari ni. Masaklah sampai santan tu betul-betul masak. Cendawan tu lembut. Dah pun siap.